Mari lihat dan dengar. Okey, jom kita terus selami kisah ni. Anda tahu kan, selalunya kalau kita bayangkan raja-raja zaman dulu, kita akan terbayang mereka duduk rileks di atas tahta yang empuk, dikelilingi pengawal pribadi dan berlindung di sebalik tembok istana yang kebal. Tapi untuk kupasan kali ini, kita akan singkap satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang akan bawa kita terus ke lorong-lorong gelap di Melaka pada abad ke-15. Kita tak akan bercakap tentang titah perintah atau cok mohon diraja, sebaliknya, kita akan fokus pada sebilah pedang. Ya, pedang yang dihayunkan oleh seorang raja dengan tangan baginda sendiri. Inilah kisah Sultan Alauddin Riayat Shah dan percayalah, lepas anda dengar kisah ni, cara anda melihat erti sebenar kuasa dan perlindungan pasti akan berubah. Jadi, persoalan utamanya di sini ialah, bila sesebuah empire tu tiba-tiba diserang gelombang jenayah yang tak terkawal, apa yang biasanya ketua negara akan buat? Tambah bilangan polis, tubuhkan jawatan kuasa khas. Ya, itu jawatan standard. Tapi dalam sesi penerangan kita hari ini, kita akan saksikan satu pendekatan yang boleh dikatakan sangat berbeza, sangat radikal. Ini bukan kisah kerabat diraja yang hanya pandang rakyat dari jauh. Ini adalah kisah epik tentang kepimpinan hands-on, pemimpin yang sanggup mengotorkan tangan dan pedangnya demi pastikan rakyatnya selamat. Jom kita tengok macam mana semua ini bermula. Semuanya bermula dengan satu peralihan kuasa yang cukup besar. Masa tu, Sultan Mansur Shah telah pun mangkat. Bak kata pepatah, baginda telah berpindah dari negeri yang fana ke negeri yang baka. Jadi, adat diteruskan. Putera baginda, Raja Hussein, diangkat menjadi sultan dan memakai gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. Teks-teks lama ada sebut dengan jelas satu perkara tentang baginda sejak dari awal lagi. Baginda ni digambarkan sebagai seorang pemerintah yang terlalu perkasa. Maksudnya baginda ni memang sangat gagah fizikalnya, tak ada tolok bandingnya pada zaman tu. Baginda bukan sekadar mewarisi kekayaan empire, tapi juga satu tanggungjawab yang amat besar. Okey, sebelum kita masuk bab aksi dan pertarungan, kita kena faham dulu kedudukan baginda dalam istana. Perkara paling penting yang perlu kita perhatikan kat sini ialah bagaimana Sultan Alauddin membina asas dirajanya. Rangkaian keluarga ni sebenarnya adalah nadi kestabilan sesebuah empire. Baginda dikurniakan cahaya mata dengan isteri dirajanya, iaitu Raja Menawar dan Raja Zainal. Lepas tu dengan isteri baginda Tun Najah yang memang ada pertalian darah dengan pembesar utama, baginda dapat 3 lagi anak, Raja Hitam, Raja Muhammad dan Raja Fatimah. Benda ni bukan sekadar carta keluarga biasa tau. Ini sebenarnya cara bijak seorang raja untuk pastikan legasi dan politik kat dalam istana tu stabil dulu sebelum nak uruskan dunia luar. Dan kestabilan tu tak terhenti kat dalam Melaka je. Ia dikembangkan lagi sampai ke luar sempadan. Untuk kukuhkan keamanan serantau, baginda aturkan satu pakatan perkahwinan politik. Puteri baginda, Raja Fatimah, dikahwinkan dengan Raja Ahmad, iaitu putera kepada Sultan Pahang. Kenapa perikatan ni penting sangat dalam cerita kita? Sebab ia buktikan yang Sultan Alauddin ni bukan je kuat, tapi juga seorang diplomat yang sangat bijak. Baginda guna perkahwinan ni untuk pastikan tak ada ancaman dari luar empayar. Sempadan dah selamat. Tapi, ironinya, ancaman sebenar yang bakal menguji baginda bukannya datang dari tentera luar, sebaliknya dari lorong-lorong gelap kerajaannya sendiri. Kat sinilah bermulanya konflik. Tiba-tiba je Melaka dilanda satu krisis yang menakutkan. Pencuri-pencuri ni dah jadi terlalu buas dan ganas. Kita bukan cakap fasa kes curi ayam sesekali ya. Ini kes orang ramai hilang harta benda tiap-tiap malam tanpa henti. Tiap kali matahari terbenam je, satu bandar disulubungi ketakutan. Sindiket penjenayah ni seolah-olah berkuasa pada waktu malam. Langsung tak takut pada undang-undang atau pengawal keselamatan. Cuba anda bayangkan, bandar pelabuhan yang paling kaya di dunia masa tu lumpuh sebab ketakutan. Rakyat merana. Dan sudah tentu, berita buruk ni akhirnya sampai ke telinga Sultan. Kalau raja lain, mungkin diorang akan panggil ketua polis dan marah-marah dari atas tahta. Tapi Sultan Alauddin berbeza. Baginda berasa terlalu masyhur, maksudnya sangat sedih dan amat terganggu bila dapat tahu nasib rakyatnya. Dan apa yang baginda buat lepas tu memang tak masuk akal. Bila malam tiba, baginda lucutkan pakaian kebesaran diraja dan sarungkan pakaian yang nampak sebiji macam pencuri. Baginda tinggalkan segala keselamatan dan keselesaan istana semata-mata nak meronda sendiri jalan-jalan gelap di Melaka. Ini satu risiko fizikal yang betul-betul gila. Malam tu, baginda bukan bertindak sebagai seorang raja, tapi sebagai pelindung barisan hadapan. Okey,
Apa yang sangat menarik tentang keputusan baginda ni, bila baginda keluar ke dalam kegelapan malam tu, baginda tak bawa satu batalion tentera atau pengawal elit pun. Pasukan rondaan baginda cuma terdiri daripada 3 orang. Ya, 3 orang saja. Sultan menyelinap keluar dan cuma ditemani oleh Hang Ishaq dengan penjawat sirih pribadinya Hang Ishaq. Bayangkan, 3 lelaki bergerak senyap-senyap dalam bandar yang tengah dikuasai oleh sindiket jenayah yang kejam. Dari segi taktikal, mungkin ni cara terbaik nak bergerak laju dan senyap, tapi pada masa yang sama, ia meletakkan nyawa pemerintah tertinggi empayar dalam bahaya yang sangat-sangat nyata. Dan tekaan mereka memang tepat. Tengah mereka meronda senyap-senyap, tiba-tiba mereka terserempak dengan geng penjenayah tu. Anda teka berapa ramai? 5 orang. Dan mereka bukan sekadar melepak. 2 daripada pencuri itu tengah mengusung sebuah peti berat yang penuh dengan hasil curian, manakala 3 lagi mengekori dari belakang. Jadi sekarang, skuad diraja yang cuma ada 3 orang tu terpaksa berhadapan dengan 5 penjenayah bersenjata yang sangat berbahaya. Dalam sekelip mata, rondaan rahsia bertukar menjadi satu konfrontasi berdarah. Sultan memang tak buang masa langsung. Baginda terus melompat keluar dan sergah mereka. Pencuri-pencuri tu yang tergamam dan terkejut besar bila nampak ada orang berani halang jalan mereka, terus campak peti tu dan bertempiaran lari. Dekat sinilah kebijaksanaan Sultan terserlah, walaupun adrenalin tengah memuncak. Baginda segera pusing ke arah Hang Ishaq dan bagi arahan tegas. Tunggu olehmu peti ini. Bukti mesti dilindungi. Lepas harta rakyat tu diselamatkan, Sultan dan Hang Ishaq terus membelah kegelapan malam, meluru ke depan untuk kejar kelima-lima penjenayah tadi. Permainan kejar-mengejar rasmi bermula. Jom kita telusuri urutan masa kejadian ini dan perhatikan macam mana aksi pada malam tu makin memuncak. Aksi kejar-mengejar malam tu memang sangat dramatik. Pencuri-pencuri tu terdesak nak selamatkan nyawa, lari mendaki lereng Bukit Melaka yang curam. Cuba bayangkan stamina Sultan masa ni. Dengan bersenjatakan pedang, berlari pecut mendaki bukit di tengah malam buta. Bila penjenayah tu sedar diorang takkan terlepas kalau naik ke atas bukit, diorang cuba tukar taktik dan berundur pantas, menghala ke jambatan. Tapi setibanya di bawah sebatang pokok bodi, ini mercu tanda yang memang disebut spesifik dalam rekod, mereka terperangkap. 4 daripada penjenayah tu terpaksa berpusing dan akhirnya berhadapan secara berdepan dengan kemarahan Sultan Alauddin. Detik pertempuran ini direkodkan dengan satu ketepatan yang mengerikan. Sultan Alauddin bertempik mengeluarkan satu jeritan perang yang betul-betul memecah kesunyian malam, lalu menghayunkan pedangnya tepat ke arah salah seorang pencuri. Dan insiden ini dengan cemerlang menggambarkan realiti pertempuran Sultan yang sangat brutal. Teks sejarah menceritakan yang libasan pedang tu singgah di pinggang pencuri tersebut dan ia saya petik, putus seperti mentimun penggal 2. Badan penjenayah tu terbelah 2. Ya, anda dengar tu. Itulah tahap kekuatan fizikal dan ketajaman pedang seorang raja. Ini bukan mitos atau dongeng, ini amaran kejam dan pantas buat sesiapa saja yang berani mencuri di tanah baginda. Bagi pencuri yang ada, bila nampak rakan mereka dipotong 2 di depan mata, jadi makin panik dan terus lari lintang pukang ke arah jambatan. Tapi Sultan takkan lepaskan mereka macam tu saja. Baginda berjaya menamatkan riwayat seorang lagi penjenayah dengan tangannya sendiri. Sekarang giliran Hang Ishaq pula beraksi. Di hujung jambatan tu, Hang Ishaq berjaya menumpaskan penjenayah yang ketiga. Jadi daripada 5 orang tadi, 3 dah pun mati dalam pertarungan berdarah yang sangat pantas ni. 2 pencuri yang terakhir yang dah menggigil ketakutan, tahu mereka tak ada pilihan lain. Tanpa berfikir panjang, mereka terjun ke dalam sungai gelap tu dan berenang bermati-matian ke seberang semata-mata nak larikan diri dari mata pedang Sultan. Selepas pertempuran tu tamat, suasana kembali sunyi. Tak ada lagi penjenayah yang mengganas. Sultan Alauddin kemudiannya berjalan perlahan-lahan kembali kepada Hang Ishaq yang setia menjaga peti curian tadi. Baginda tak kejutkan penduduk kampung, tak ada paluan gong nak umum kemenangan. Sebaliknya, baginda arahkan peti itu dibawa secara rahsia ke rumah Hang Ishaq untuk disimpan dulu. Kemudian, sebelum cahaya matahari pagi memecah ufuk, Sultan Alauddin Rakyat Shah senyap-senyap menyusup masuk semula ke dalam istana. Menjelang siang, baginda kembali memakai pakaian kebesaran, duduk bersahaja di atas tahta seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku malam tadi. Sebuah rahsia berdarah yang menjadi titik tolak kepada keamanan yang dirasai rakyat keesokan harinya. Kisah luar biasa ni sebenarnya memaksa kita untuk merenung sedalam-dalamnya tentang apa erti sebenar kepimpinan.
Sultan Alauddin Riayat Shah buktikan yang kekuasaan tu bukanlah semata-mata duduk di tempat selesa dan bagi arahan. Kadang-kadang, ia menuntut pemimpin tu sendiri untuk berdarah demi rakyat di dalam kegelapan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ni. Agak-agaknya, adakah pemimpin di dunia moden hari ini sanggup mengambil risiko fizikal dan peribadi yang sangat ekstrim macam ni untuk lindungi orang di bawah jagaannya? Ini satu standard kepimpinan agung yang merentas zaman yang ditinggalkan oleh seorang Sultan Melaka dengan pedang tengah malamnya. Terima kasih kerana bersama dalam sesi kupasan kali ini dan teruskan meneroka sejarah bersama kami.